Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Bersama saya Cik Azhar Alisha binti Cik Muhammad Ali dan saya Nasyifah Kesinan binti Mazambi. Hari ini kita nak sembang topik yang nampak biasa tapi kesannya luar biasa, iaitu tentang kehebatan air masak. Sebelum mula, dengar pantun ni dulu. Pergi ke kota membeli suasa, singgah berehat di bawah atap. Minum gula memang terasa, air masak lebih mantap. Wah, mantap betul pantun tu. Tapi betul kawan-kawan, ramai yang antara kita lebih suka air boba atau air bergas yang manis potong kaki tu kan? Betul tu. Padahal air masak ni lah ubat paling murah untuk otak kita cerdas. Kalau kurang air, kita cepat mengantuk dalam kelas. Saya pun ada pantun untuk rakan-rakan. Burung merpati hingga di dahan, terbang rendah di tepi paya. Air masak penguat badan, otak cerdas lebih berdaya. Jadi, macam mana nak pastikan kita cukup minum air? Senang je, bawa botol air ke mana-mana, termasuklah ke perhimpunan atau kelas tambahan. Kalau rasa bosan tak ada rasa, boleh tambah hiasan macam lemon ke, timun ke. Yang penting jangan tunggu haus, barulah nak minum. Ingat ya kawan-kawan, pohon jati di tepi titi, tumbuh redah di tengah desa. Sayang diri, sihatkan hati, minum air setiap masa. Kesimpulannya, jadikan air masak sebagai kawan baik kita. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Terimalah pantun penutup daripada kami. Bunga mawar merah menyala, petik sekutum di tengah taman. Air masak tanpa gula, minuman sehat sepanjang zaman. Sekian, jom minum air masak. Jumpa lagi. Dah.